Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, tahniah semua kerana hari ini kita akan masuk dalam bab yang ketujuh, iaitu kita belajar dua perkara, elektrik dan juga magnet. Jadi ada dua benda lah untuk bab ni. Dia belajar dua perkara. Okey, jadi yang pertama ni kita akan belajar mengenai elektrik dahulu. Okey, Wafri sihat sahaja. Okey, tengok elektrik ni adalah salah satu tenaga lah yang kita belajar daripada darjah 6 lagi. So, semua benda hidup ni memang memerlukan tenaga. Termasuklah kenderaan untuk bergerak, lampu untuk menyala, kucing yang sedang tidur. Tidur pun dia perlukan tenaga. Jadi semua kita ni memerlukan tenaga. Soalan dia, apa itu tenaga? Okey, jadi tenaga tu apa? Jadi kita boleh jawab bahawa tenaga bermaksud bermaksud keupayaan. Keupayaan apa? Keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi tenaga ni bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi tenaga yang kita makan sebenarnya untuk memberikan kita boleh buat kerja. Itu maksud tenaga. Okey, secara umumnya tenaga masuk macam itulah. Tapi tenaga ni ada banyak lah. Ada tenaga kinetik, tenaga cahaya, elektrik dan pelbagai lagi. Cuma maksud tenaga ni keupayaan melakukan kerja. Senang je definisi tenaga. Yang kedua, nyatakan contoh aktiviti yang menggunakan tenaga. Contohnya apa? Berlari. Jadi kita boleh tulis manusia menggunakan tenaga. Manusia guna tenaga untuk berlari. Contohlah. Kalau macam kenderaan ataupun kereta, kereta juga guna ataupun menggunakan tenaga untuk apa? Untuk bergerak lah. Tenaga biasanya kalau kenderaan ni tenaga kita ambil daripada bahan api. Contohnya macam petrol lah kan. Jadi tujuannya adalah untuk bergerak. Itu contoh-contoh kegunaan tenaga. Betul Batrisha, Dania, betul. Jadi berlari, berenang dan sebagainya. Okey lagi, apakah unit SI tenaga? Unit SI tenaga ni adalah dalam bentuk joule. Ataupun kita bagi dalam bentuk J besar. Namanya adalah joule. Okey dah, boleh salin dulu. Wafri mana Wafri ni? Internet dia okey ke tak okey Wafri ni? Kesian pula. Okey, dah siap ke belum? Dah siap? Cuba komen. Dah siap dah? Wafri okey tak internetnya? Wafri internetnya okey ke Wafri? Internet Wafri okey. Okey, cikgu teruskan lagi guys, boleh? Okey, kita tengok bentuk-bentuk tenaga yang kita ada. Tenaga, ingat tau, tenaga ni kita tak boleh cipta.
tidak boleh dicipta. Kita tak boleh cipta tenaga. Ataupun kita tak boleh dimusnahkan. Jadi tenaga ni tak boleh dicipta, tak boleh dimusnahkan. Cuma ianya boleh berubah bentuk. Jadi wujud dalam pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk lah. Cahaya, bunyi, tenaga kinetik, tenaga keupayaan. Jadi dia wujud dalam pelbagai bentuk. Jadi manusia ni tak boleh cipta tenaga. Hanya Tuhan saja yang menciptakan tenaga. Cuma dia berada dalam pelbagai bentuk. Okey. Sampai sini boleh faham tak? Boleh faham tenaga? Okey, kita tengok sikit contoh-contoh tenaga yang kita ada. Tengok kat sini. Cuba tengok yang pertama ni. Ini alat piano. Jadi piano dia akan menghasilkan tenaga apa? Kalau kita tekan dia, dia bunyi. Jadi dia akan menghasilkan tenaga bunyi. Betul. Okey, kenderaan. Kenderaan dia akan bergerak. Kalau bergerak, dia menghasilkan tenaga kinetik. Dia bergerak, dia akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey, tengok iron pula. Kalau iron, tenaga apa dia hasilkan? Cuba awak teka. Rasa-rasalah stiker ni. Tenaga haba. Betul, tenaga haba. Dia menghasilkan tenaga haba. Tapi sebab ada wire ni tak apalah, cikgu pakai tenaga elektrik dululah. Tenaga haba cikgu pakai yang bawah ni. Sebab ada api tu. Kat bawah tu pakai tenaga haba. Okey, ni matahari. Matahari ada tenaga cahaya. Ini nuklear guys. Tenaga nuklear. Dah, salin yang tu dulu. Nanti kita masuk yang lain pula. Dah. Okey, kita masuk yang ini pula. Ni. Sesuatu berada di tempat yang tinggi. Tenaga apakah ini? Siapa tahu? Tempat yang tinggi. Macam batu di atas bukit yang tinggi. Ataupun seperti buah kelapa di atas pokok. Mereka ada tenaga apa kalau duduk di tempat yang tinggi? Acu komen sikit nak tengok. Tak ingat je. Tenaga keupayaan graviti. Ingat tak? Tenaga keupayaan graviti. Ingat? Okey, kalau dia macam elastik ni, ni tenaga keupayaan juga. Tenaga keupayaan. Keupayaan apa? Keupayaan elastik ataupun keupayaan kenyal. Dua-dua boleh. Keupayaan elastik boleh, keupayaan kenyal pun boleh. Okey. Okey, lagi dalam makanan. Dalam makanan ada tenaga apa? Siapa boleh jawab ni? Kita makan banyak-banyak makanan.
Kita makan pelbagai kuih-muih. Okay, apa yang ada dalam makanan? Tenaga kimia. Betul, Afri. Bagus. Kita ada tenaga kimia. Okay, good. So boleh teruskan lagi. Boleh. Okey, kat sini dia kata pelbagai sumber tenaga. Sumber tenaga merupakan pembekal untuk menjanakan tenaga-tenaga seperti bunyi, elektrik, haba dan sebagainya. Contoh-contoh sumber tenaga. Sumber tenaga ni adalah berpunca daripada mana? Contohnya berpunca daripada matahari. Berpunca daripada angin. Berpunca daripada ombak. Ombak boleh bagi tenaga juga. Daripada air. Daripada biogisem. Banyak kan? Daripada geoterma. Geoterma ni air panas. Daripada bahan api fosil. Daripada bahan radioaktif. Dan sebagainya lagi lah. Jadi ini semua adalah sumber yang menghasilkan tenaga-tenaga yang ada dekat dunia kita ni. Banyak rupanya ya. Bukan sikit, banyak. Okey, so boleh kita teruskan lagi? Boleh faham ya? Okey, next. Seterusnya. Okey, sekarang kita nak masuk pula. Oh, sikit lagi Nana, sikit lagi. Dah, okey, jom. Okey, kita nak masuk pula namanya charge elektrostatik. Charge elektrostatik. Pernah tak korang pegang tombol pintu, terasa macam ada elektrik? Macam terkejut kejap. Ada tak? Siapa pernah kena macam ni? Tak pernah? Belum lagi? Okey. Siapa yang pernah pergi shopping yang tolak troli, tiba-tiba masa tolak-tolak tu dia terkena macam kejutan elektrik. Dia rasa macam, terkejut kena apa ya? Macam tu. Dia rasa macam sakit sikit lah, sakit sikit. Terkejut. Pernah tak? Kadang-kadang. Itu namanya adalah elektrik. Tapi elektrik itu tak besar. Kita panggil dia sebagai elektrostatik. Terasa sikit lah kadang-kadang rasa kan. Macam tu lah. Jadi, pernahkah anda terkena renjatan elektrik semasa memegang tombol pintu? Kejadian ini berlaku akibat namanya adalah pemindahan. Pemindahan charge elektrik di antara badan kita dengan pemegang pintu yang mempunyai charge elektrik. Yang statik. Statik ni dia tak bergerak lah, dia berada dekat pintu tersebut. Jadi dia tanya, apakah nama charge ini? Namanya adalah charge elektrostatik. Namanya charge elektrostatik. Siapa dah pernah buat eksperimen ni kat sekolah?
Pernah tak buat eksperimen kat sekolah? Belum lagi ya? Kalau belum lagi, jom cikgu tunjuk sikit video dia. Harap-harap ada. Cari charge elektrostatik. Ada tak? Nak tahu ada kan? Sekejap tengok ya. Okey, ni macam ada je ni. Jom tengok. Kita tengok yang ini. Alamak, iklan pula. Ni. Nampak tak? Digosok. Digosokkan rambut. Masa dia kecil dulu, main gosok-gosok pembaris, lepas tu letak kat kertas. Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi. Cikgu Helmi yang ajar. Video yang bermanfaat. Okey, mula-mula. Untuk aktiviti ni mudah saja, dapatkan sekeping kertas, lepas tu koyak-koyakkan sikit jadi tulisan yang kecil. Lepas tu kita gunakan pembaris untuk gosok berulang kali dekat rambut dan kita letakkan dekat dengan tulisan-tulisan tadi. Nampak tak apa yang berlaku? Sebenarnya yang berlaku adalah kewujudan daya elektrostatik, iaitu daya tarikan dan daya tolakan antara jas elektrik. Iaitu apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, maka elektron yang dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang lain, manakala proton pula tak bergerak. Jadi bahan yang menerima elektron akan bercas negatif dan bahan yang kehilangan elektron akan bercas positif. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Okey. Boleh? Boleh guys? Faham tak? Boleh faham tak sekarang? Itu namanya charge elektrostatik. Arya macam mana? Batrisya macam mana? Okey tak? Boleh faham? Sebut sedikit. Boleh lah kan? Boleh lah kan? Okey, okey. Alright. So, seterusnya. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana elektrostatik ni boleh terhasil. Okey, mula-mula kita buat ulang kaji dulu semasa kita belajar di sekolah rendah dulu. Okey, kita ingat lagi tak bila cas yang sama mereka akan saling menolak. Dia akan saling menolak. Ingat lagi tak? Tapi kalau cas yang berlainan dia akan saling menolak. Ingat kan? Tapi kalau cas yang berlainan dia akan menarik. Jadi elektrostatik dia macam ni lah. Jadi kita buat kesimpulan bahawa cas-cas yang sama akan yang sama jenis akan menolak. Manakala cas-cas yang berlainan jenis akan saling menarik. Macam tu. Jadi itu antara benda yang korang pernah belajar masa sekolah rendah. Jadi sekarang ni walau kita nak belajar benda ni dalam charge elektrostatik. Okey, dah ready. Macam mana dia boleh tarik dan macam mana dia boleh tolak. Kenapa? Jadi kita kena belajarlah ni. Okey, kalau dah ready, jom. Okey, sekarang kita zoom sikit. Cikgu zoom yang besar sikit supaya nampak dan senang cikgu nak explain. Okey, dekat gambar ni kita nampak yang warna biru ni adalah bercas positif. Yang warna pink tu bercas negatif. Cuba kita bilang
agak-agak berapakah yang positif ada di situ? Cuba awak kira ada berapa? Ada 5 positif. Betul. Okey, yang negatif pula ada berapa? Berapa negatif ada? Yang negatif pula ada 2. Betul. Jadi sekarang ni, siapa yang lebih? Positif lebih ke negatif yang lebih? Positif yang lebih. Proton yang lebih ya. Proton lebih. Positif lah. Proton ni positif, elektron ni negatif. Oleh itu, bahan ini disebabkan positif yang lebih, jadi dia bersifat positif. Faham tak? Kerana positif yang lebih. Faham? Okey. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua, berapakah bilangan proton? Proton tu positif. 5 juga. Okey, proton ada 5. Okey, elektron ada berapa? Yang negatif. 7. Siapa yang lebih? Elektron yang lebih. Maka benda ini akan bercharge negatif lah kerana negatif yang lebih. Faham tak? Jadi charge negatif yang lebih. Okay, satu lagi. Last. Cuba tengok proton yang ini pula. Ada berapa proton kat situ? Ada 5. Ya, 5. Elektron? 5 juga. Kalau dia sama-sama, tak ada lebih, tak ada kurang, maka kita panggil dia sebagai neutral. Tak ada charge lah. Tak ada charge lebih. Jadi dia neutral. Jadi benda-benda yang kita pakai sekarang ni macam cap, baju, kita tak rasa ada elektrik kerana dia telah neutral. Tapi kalau dia tak neutral, macam tombol pintu tu kita pegang, ada elektrik, salah satulah dia. Dia kekurangan elektron ataupun kelebihan elektron. Okey. Jadi kita boleh simpulkan di sini, kalau proton yang lebih, kita panggil dia sebagai bercharge positif. Kalau katakanlah elektron yang lebih, dia bercharge negatif. Manakala kalau dia sama, kita panggil dia sebagai neutral. Senang sahaja. Okey, cikgu stop sampai situ dulu. Nak tanya apa-apa tak? Ke faham dah? Kalau faham dah, alhamdulillah, syukur. Dah? Dah ke? Boleh aku teruskan? Boleh. Okey, seterusnya. Kita tengok pula charge konsep elektrolisis. Kita dah belajar dah kalau lebih positif jadi proton yang lebih, elektron lebih jadi negatif. Okey, kita belajar sekarang ni. Jadi apabila dua bahan, macam tadi kita nampak ada rambut, ada pembaris. Okey, dua bahan yang berlainan digosok bersama. Macam video tadi kita nampak pembaris dengan rambut digosok kan. Jadi bila dia gosok, okey, hanya
elektron. Hanya elektron yang dipindahkan. Proton tak dipindahkan, elektron yang dipindahkan. Sebab itu kalau awak perasan dekat atas ni, proton sama je. Tapi neutronnya berbeza-beza. Kerana neutron dipindahkan. Faham tak? Proton tak boleh dipindahkan. Elektron yang dipindahkan. Jadi bahan yang menerima elektron akan bercaj negatif kerana berlebihan elektron. Manakala yang kehilangan elektron akan bersifat positif kerana elektronnya dah kurang. Positif. Okey, jadi kita tengok sikit situasi sikat dengan kain bulu. Kain bulu ni ada banyak elektron kan? Okey. Cuba tengok kat sini ya. Cikgu zoom sikit. Sebelum kat sini nampak tak? Ini adalah sikat sebelum digosok. Jadi sikat ni sebelum digosok dia ada 7 proton dan 7 elektron. Jadi dia dalam keadaan neutral. Faham tak? Sebelum kita gosok. Boleh? Boleh kan? Okey. Manakala kat bawah ni cerbisan kertas. Cerbisan kertas. Cerbisan kertas ni kita potong-potong tu lah. Kertas kita potong-potong. Okay, kemudian kita gosok dia. Selepas kita gosok dengan kain ni, kita dapati bahawa kain ni dia akan mendermakan elektron. Bermaksud elektron dah lebih dah. Elektron dah jadi 10. Sebab dia terima daripada kain bulu. Faham tak? Lepas digosok-gosok, sikat ni dah lebih pula elektron dia. Faham tak? Okey, bila sikat lebih elektron bermaksud dia bersifat negatif. Faham tak sekarang? Bila sifat negatif bermaksud kain-kain ni nanti yang kepalanya positif ni akan tertarik kepada sikat. Kerana sikat ni negatif, maka positif yang akan tertarik kepada sikat tersebut. Nanti banyaklah perca-perca kain akan melekat pada sikat. Faham tak sekarang? Jadi yang positif lah yang akan pergi kepada sikat. Okey, boleh faham ke Wafri? Okey Wafri? Boleh terima? Okey. Batrisha macam mana? Batrisha boleh terima tak? Batrisha, Aryan? Boleh. Idina macam mana? Idina okey? Idina boleh faham? Zarifah boleh faham? Okey, boleh. Kalau boleh cikgu nak teruskan lagi. Harap-harap boleh faham lah ya. Okey. Kalau boleh cikgu nak move satu lagi. Okey. Ada lagi sikit lagi. Daya tolak, daya tarik. Kita panggil dia sebagai daya elektrostatik. Jadi daya yang menarik tadi tu kita panggil sebagai daya elektrostatik. Okay, now kita nak masuk pula namanya elektroskop. Bukan mikroskop ya, elektroskop. Elektroskop ni dia tak samalah dengan mikroskop. Benda yang berbeza. Okey, elektroskop ni macam mana pula? Tujuan dia adalah untuk mengesan. Mengesan apa? Mengesan kewujudan charge elektrik. Kita nak tahu ada cahaya elektrik tak? Kita guna elektroskop.
Macam ini cara dia. Dah tulis dulu, salin dulu. Guna explain ni. Dah, boleh aku teruskan? Okey. So, elektroskop ni macam mana pula? Okey, ni dalam keadaan dia neutral. Dia neutral. Okey, bila katakanlah sikat tadi kan dia neutral, jadi dia tak merubahkan kerajang emas ini. Okey, yang ini namanya kerajang emas namanya. Namanya apa? Namanya adalah kerajang emas. Main-main. Okey, sekarang katakanlah kalau sikat kita tadi banyak positif. Jadi kalau banyak positif, nanti dia akan menarik negatif dekat bahagian atas tu. Nampak tak? Dekat bahagian atas ni banyak negatif tertarik. Kan? Tertarik pada sikat. Jadi yang tinggal kat bawah ni adalah positif. Bila positif, ianya akan menolak antara satu sama lain. Faham tak? Boleh faham? Okey. Sama juga jika sikap itu bersifat negatif sahaja. Kalau negatif saja, nanti yang dia tertarik adalah positif. Tapi negatif ni kan dia akan pergi ke sini. Ingat negatif ni dia boleh pindah. Kan? Positif tak boleh pindah. Yang boleh pindah negatif. Jadi bila negatif pindah, nampak tak? Negatif banyak. Disebabkan negatif terlalu banyak, maka mereka pun akan menolak juga. Menolak kerana negatif terlalu banyak. Faham tak? Jadi dia akan mengesan kehadiran cas. Boleh? Jadi sama ada banyak positif atau banyak negatif, ianya akan mencapah. Ini kita panggil dia sebagai mencapah. Jadi kerajang emas mencapah. Sebab dia menolak salah satu sama lain. Okey, macam mana sekarang? Boleh faham ke tak boleh faham ni? Boleh terima tak? Wafri okey sahaja. Kawan-kawan lain okey ke? Nak tanya tak? Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Tak ada. Boleh. Cikgu teruskan lagi kalau boleh. Okey, kalau okey cikgu teruskan lagi ya. Okey, semakin jauh capahan dia, kalau besar lagi capah dia sebenarnya semakin banyaklah kuantiti charge elektrostatik yang terkumpul. Faham ya? Kalau nampak lebih banyak dia mencapah, lagi banyaklah elektrostatik yang terkumpul. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal kilat pula. Macam mana kilat boleh terhasil? Kita selalu nampak kilat kan? Kilat daripada atas ke bawah. Macam mana dia boleh hasilkan tu? Okay, dah. Boleh aku teruskan? Okey, ini kilat.
Nampak tak kilat terhasil ni? Okey. So, jadi kilat ni terhasil apabila awan-awan ni apabila dia berlanggar antara satu sama lain. Bila dia berlanggar, dia bergeser lah. Macam sikat dengan rambut tadi. Dia bergeser. Lama-lama diasingkan negatif di bahagian bawah. Positif di bahagian atas. Faham tak? Okey, disebabkan negatif bahagian bawah, maka dia akan menyebabkan bumi kita yang positif duduk bahagian atas. Faham tak? Bila positif dengan negatif terlalu besar tarikan dia, maka kilat akan datang ke bumi untuk meneutralkan dirinya. Faham tak? Lepas tu dia berulang lagi. Awan tu bergeser lagi dan kilat dihasilkan. Okey ke guys? Boleh faham tak sekarang? Okey. Jadi mereka ni bergeser ya. Mereka bergeser. Kemudian kat bahagian atas tu. Okey, bahagian atas awan akan bercharge positif. Okey, bahagian bawah. Bawah awan tu dia akan bercharge negatif. Jadi disebabkan terlalu banyak sangat cahaya, dia akan menghasilkan kilat. Maka kat sini kita boleh katakan bahawa cahaya negatif, ingat negatif ni elektron ya. Negatif dalam awan akan tertarik. Tertarik kepada siapa? Kepada charge positif pada bumi. Di permukaan bumi. Ya? Maka terbentuklah kilat. Terhasillah ataupun terbentuklah kilat. Terhasillah kilat pun boleh lah ya. Okay, faham tak sekarang? Macam mana kilat boleh dihasilkan? Begitulah. Jadi kilat dengan guruh benda yang berbeza ya. Kilat lain, guruh lain. Okey, nak tanya apa tak sampai sini? Ada apa-apa tak? Yang tak faham ke? Boleh tanya. Kalau cikgu tahu, cikgu explain lagi. Okey, boleh. Idina macam mana? Idina okey ke? Idina okey, boleh. Boleh cikgu teruskan lagi, guys? Cikgu habiskan sikit lagi, boleh? Pasal elektrik pula. Okey, elektrik ni menyampah sikit kerana dia ada sedikit pengiraan. Dia ada sedikit pengiraan. Cuma itulah pengiraan tu mungkin cikgu akan skip jugalah, cikgu tak buat. Pengiraan takut awak pening kan. Jadi mana pengiraan yang agak mencabar tu cikgu akan tinggal lah. Kurang popular. So, boleh cikgu teruskan lagi? Sikit lagi, boleh? Korang sanggup tak sanggup ni? Kalau sanggup cikgu teruskan. Boleh? Ke dah tak sanggup dah? Sanggup? Okey, boleh. Kawan-kawan lain? Boleh ya sikit lagi? Nak masuk elektrik sikit? Boleh Aryan pun okey? Okey, jom. Kalau sanggup, jom kita buat sikit lagi. Okey, sekarang ni kita bincang pasal arus elektrik. Arus elektrik, kita ada arus
kita ada voltan dan kita ada rintangan. Namanya. Okey, arus elektrik ni kita bagi simbol dia sebagai I. Okey, I itu mewakili arus elektrik. Okey. Okey, arus elektrik kita menggunakan alat untuk ukur dia adalah ammeter. Okey, ammeter ni alat untuk ukur arus. Dan unitnya kita panggil sebagai ampere. Ampere. Okey. Macam mana sekarang ni? Tak apa, kita buat nota dulu. Nanti kita buat ringkasan. Voltan pula, kita namakan dia, kita tak panggil dia voltan. Kita panggil dia sebagai beza upaya. Beza apa? Beza upaya. Beza upaya ni sebenarnya voltan lah. Tapi dalam sains, kita tak panggil dia voltan, kita panggil dia beza upaya. Okey, beza upaya di antara dua titik. Ni juga explain nanti. Yang boleh diukur dalam unit volt, iaitu V. So, alat apa yang kita guna? Kita guna voltmeter. Kita guna alat voltmeter untuk ukur voltan. Okey, satu lagi. Kita ada rintangan. Rintangan ni merupakan keupayaan sesuatu konduktor untuk menghadkan atau menentang aliran arus elektrik. Allah dengar. Tak muat dia. Okey. Menentang aliran arus elektrik. Okey, unitnya kita panggil dia sebagai ohm. Simbol dia omega. Okey, nanti kita buat ringkasan dia. Awak salin dulu. Lepas tu kita nak buat ringkasan dia sikit. Okey, dah sikit lagi cikgu nak habiskan. Cikgu nak buat dia punya ringkasan dia. Okey, jadi secara kesimpulan, kita boleh beritahu bahawa volt, kita menggunakan unit volt. Voltan ni kita guna unit volt, iaitu V. Okey. Arus, kita guna unitnya ampere. Ampere iaitu A besar. Rintangan, kita guna unitnya ohm, iaitu omega. Unit macam tu lah. Contoh-contoh kita buat. Contoh ya. Katakanlah kita buat bateri. Bateri biasanya 1.5 volt. Kita tulis macam tu. Faham tak? Okey, arus. Katalah arusnya 2 ampere. 2A. Okey. Katakanlah rintangan dia ada 1.5 ataupun 3 ohm. Faham tak sekarang? Inilah simbol-simbol dia. Kalau G-SEM kan kita ada 2 kg. Tapi volt 2 volt lah. Arus 2A. Rintangan 2 omega. Jadi ini unit dia lah. Macam G-SEM unit kita kg kan. Jadi awak kena biasa juga unit-unit ni. Tapi cikgu tak nak buat pengiraan lah kot. Cikgu perkenalkan yang ini aja nanti. Ya, boleh Okey, lepas tu dia punya alat. Instrumen ni alat lah. Alat kita nak ukur.
Okey, untuk volt kita guna alat voltmeter ya. Untuk kita ukur dia, kita guna voltmeter. Kalau macam berat, kita guna penimbang. Kan, betul tak? Nak cari G-seng guna penimbang kan? Tapi nak cari volt, guna voltmeter. Okey, nak cari arus, kita guna ammeter. Ammeter ni untuk cari arus. Untuk cari rintangan tak ada. Rintangan tak ada alat. Rintangan tu kita kena kira. Itulah yang menyampah sikit. Nak kira-kira ni. Tapi tak apa. Kita boleh kira nanti. Boleh kira. Yang simple-simple tu ajar lah ya. Tapi kalau awak tak boleh bawa, tak apa. Kita buat yang biasa keluar soalan dia. Jadi itu je guys cikgu rasa untuk malam ni. Cikgu nak buat lebih-lebih sangat. Cikgu takut korang pening. Jadi yang lebih-lebih bawah nanti kita bincang minggu hadapan lah. Biar otak kita fresh balik. Cikgu cerita balik nanti. Boleh tak? Cikgu takut banyak-banyak sangat nanti kan pening pula. Okey. Jadi kita sambung minggu depan. Ada apa-apa nak tanya tak guys? Sebelum kita bersurai. Boleh. Aryan nak tanya apa Aryan? Batisha, anything else? Idina ke? Zarifah nak tanya apa-apa tak? Cik Zarifah kita. Ada nak tanya apa-apa? Boleh. Wafri pun ada tanya apa-apa Wafri? So dah tak ada dah? Okey, kalau tak ada cikgu rasa kita stop sampai sini lah ya. Boleh minggu depan kita cerita balik. Macam mana elektrik ni berfungsi dalam kehidupan. Supaya otak kita fresh sikit lah. Sebab elektrik ni berat sikit. Sebab dia ada litar. Jadi cikgu perlukan masa yang lain lah ya. Supaya korang fresh sikit. So okey lah guys. So ucapkan terima kasih korang hadir pada malam ini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi di minggu hadapan. Ya guys? Boleh ya? Alright. Okay, bye. Sama-sama, Wafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Batrisha. Jumpa lagi kan kau.